cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan ubat. Dia kontok sikit. Cari olehmu akan guru yang tahukan tiap seteru. Dia sebenarnya sama je, dia hujung je. Yang tadi hujung dia yang boleh dijadikan ubat. Lepas tu dia kono-kono sikit macam tu je ya. Cari olehmu akan isteri yang boleh menyerahkan diri. Macam tu. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan ubat. Cari olehmu akan guru yang tahukan tiap seteru. Okey, silakan kita ambil separuh. Ini salah satu irama ataupun dendangan seloka ya. Tapi boleh je seloka ini kalau tuan-tuan nak dendang kena irama lain tak masalah. Kan? Pandai-pandai wahai Pak Pandir, anak dipijak, dagang dijinjing, kucing dibunuh, tikus dibela, harta habis, badan tergadai. Mendengar gelagak dagang, tak sedar bertelanjang. Mendengar guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Mulut kena suap pisang, buntut kena cangkuk onak, gunting makan di hujung. Pak Pandir juga yang menanggung. Okey dah. Emak si randang, dagang lalu ditanakkan. Tiada kayu rumah diruntuhkan, anak pulang kelaparan. Anak di pangku diletakkan, kera di hutan disusui. Dagang pergi awak terhutang, beras habis padi tak jadi. Ini yang saya kata nazam yang baru saya tulis, sesuai dengan anak-anak muda di depan saya masa tu. Elok kata murni jiwa harum budi, hidup kita penuh makna orang sudi. Elok perangai tidak ada dengki,
iri hati. Orang cari okay. Elok tingkah perbuatan hati mulia, itulah tanda orang budiman, orang suka. Okay.